Assalamualaikum tuan-tuan dan juga puan-puan. Bersama dengan saya Rashdan. Hari ini saya ada dua buah sedan ekonomi tuan-tuan daripada Jepun. Road tax sangat murah, minyak pun jimat, spare part pun murah, nak jaga pun senang tuan-tuan. Nak beli untuk anak, isteri dan sebagainya memang sesuai tuan-tuan. Okey. Yang ini saya perkenalkan dekat tuan-tuan, Honda City E-Spec tahun 2012 tuan-tuan, enjin 1.5 saja, road tax hanya RM90 saja setahun tuan-tuan. Okey, yang ini dia datang dengan warna silver, tayar dia dah pakai Michelin tuan-tuan, sport rim dia standard lagi tuan-tuan. Memang cantik, memang handsome. Okey, yang ini dalaman dia pakai fabric seat, datang dengan seat warna biru. Dah siap dengan Android player sekali tuan-tuan. Mileage dia baru 188,000 tuan-tuan. Kereta tahun 2012, mileage dia masih lagi okey tuan-tuan. Saya tak ada pusing tuan-tuan, ini semua genuine mileage. Seat bahagian belakang pun masih lagi kemas, elok tuan-tuan. Tak ada koyak langsung tuan-tuan. Okey, ini bahagian bodi belakang dia pun kemas lagi tuan-tuan. Okey, dah siap datang dengan diffuser bahagian belakang sekali. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya 22,800, harga siap tukar nama dan puspakom tuan-tuan. InsyaAllah boleh nego lagi sikit-sikit. Okey, yang kedua ni tuan-tuan, saya ada Honda City juga. Yang ini S-Spec 2010 1.5 juga tuan-tuan. Okey, yang ini pre-facelift punya model tuan-tuan. Dia tak ada fog lamp dekat depan. Tayar dengan rim dia masih lagi standard tuan-tuan. Ada lagi bunga dalam 60% tu tuan-tuan. Okey. Bahagian seat pun sama, datang dengan warna biru pekat tuan-tuan. Seat cantik lagi, tak ada koyak. Yang ini mileage dia 190,000 sahaja tuan-tuan. Radio masih lagi guna radio ori kilang lah tuan-tuan untuk yang ni. Okey. Seat bahagian belakang pun masih lagi kemas. Okey, cuma ada kotor sikit, kereta baru saja landing tuan-tuan. And then bahagian cat pun saya akan touch up lah. Ada bahagian cat yang mati sikit-sikit tu saya akan touch up balik tuan-tuan. Okey, yang ni tuan-tuan bagi dekat saya bawah 20,000 saja. Saya nak menjual pada harga 18,800. Harga siap tukar nama dan puspakom macam biasa. Siap boleh nego lagi tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan berminat ataupun tengah cari kereta untuk anak, bini ataupun kegunaan harian, terus boleh call saya, terus boleh WhatsApp saya. Selain Honda City, saya ada banyak lagi stok-stok kereta Jepun tuan-tuan. Tuan-tuan berminat nak datang tengok kereta, terus call saya. Saya berada di area Rad Motoring Selayang. Assalamualaikum.